Bagi tuan-puan yang bergaji sekitar 3,000 sebulan dan masih tak ada simpanan, tuan-puan wajib ada sekurang-kurangnya 3 keping gulba 10 gram. Sebab apa? Sebab semua pakar kewangan menyarankan simpanan pertama yang tuan-puan wajib ada adalah simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan. Ramai yang memperlekehkan penyimpan emas di media sosial. Tetapi hakikatnya, bila kita ada emas, maksudnya kita ada duit. Jadi buat tuan-puan yang masih lagi tak ada simpanan, walaupun RM1,000, tuan-puan boleh jadikan emas sebagai alternatif simpanan tuan-puan. Bagi tuan-puan yang bergaji RM1,500, tuan-puan boleh kumpul 3 keping 1 dinar. Bagi yang bergaji RM5,000 sebulan, tuan-puan boleh dapatkan 1 keping 10 dinar. Dan tuan-puan yang bergaji RM7,000 sebulan, tuan-puan boleh target untuk kumpul 3 keping 20 gram. Tak perlu risau sebab hari ini tuan-puan dengan platform yang disediakan oleh Public Gold, semua golongan boleh menyimpan emas. Tak kisah tuan-puan student, tuan-puan suri rumah, tuan-puan pesara ke, bekerja sendiri ke, kita boleh mulakan simpanan emas di akaun Emasgap yang mana tuan-puan boleh sahaja membuat belian emas serendah RM100. Simpanan emas bersama Public Gold adalah sangat-sangat mudah, murah dan patuh syariah. Untuk tuan-puan yang nak bermula, tuan-puan boleh rujuk tim video saya dan boleh klik link di bio untuk langkah yang seterusnya. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan. Silakan.